Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton podcast Jaib on Air. Alhamdulillah, kita dah melepasi beberapa episod. Terima kasih saya nak ucapkan kepada yang like, yang share, yang komen. Saya dah sempat baca beberapa komen. Alhamdulillah. Setakat ni komen kita baik-baik lagi. Dan kalau tak bagus pun tuan-tuan boleh komen. Kita akan jadikan sempadan insya-Allah. Yang baik pun boleh cakap, yang tak baik pun boleh cakap. Kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Dan Alhamdulillah, setelah melepasi beberapa episod, hari ini saya sangat rasa teruja kerana kita bawakan hari ini. Saya tak namakan episod 3, 4, 5 kerana hari ini merupakan episod khas. Dia tak ada nombor sebab dia khas. Kenapa dia khas? Kerana tetamu kita sangat istimewa pada malam ini. Jadi kepada semua yang nak tahu siapa tetamunya, nak kenal siapa tetamunya, tuan-tuan boleh nampak lagi siapa tapi sebelum saya memperkenalkan ataupun kita nak tunjuk siapakah tetamu kita pada malam ini, saya nak baca biodatanya sedikit. Boleh? Boleh. Okey. Orang dah dengar suara sikit tu. Tapi boleh. Muka tak nampak lagi tu. Ya. Okey, baik. Saya akan baca sikit biodatanya. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Bermula daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Kuala Kerau Temerloh, Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temerloh, Kuliah Sultan Abu Bakar Pekan Pahang, seterusnya Universiti Al-Azhar Mesir. Itu dari sudut pendidikan. Saya rasa tuan-tuan dah boleh agak ni, orang Temerloh ni. Dan dari sudut pengalaman kerjayanya, pembantu pegawai Yayasan Pahang di Kahirah Mesir, guru bahasa Arab dan agama Sekolah Menengah Agama Darun Naim Kuala Kerau Temerloh Pahang, pegawai penyelaras Masjid Daerah Jerantut. Banyak kerja ni. Pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, subhanallah. Ahli Dewan Negeri Kawasan Kerdau. Tuan-tuan boleh agak dah siapa dia. Dan beliau merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Said Ahmad. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih juga podcast Jaib on Air kerana sudi mengundang saya. Alhamdulillah. Saya memahami sebelum kita masuk cerita kita Datuk Seri, saya memahami Datuk Seri sangat sibuk dengan programnya, dengan kerjanya, dengan aktivitinya, tapi dapat meluangkan masa pada malam ni. Terima kasih banyak Datuk Seri. Sama-sama. Tapi sebelum saya masuk, ini pun kerja juga ni. Ini pun kerja. Tapi secara santai. Ya. Saya nak bagi tahu Datuk Seri satu benda. Ya. Saya nervous malam ni. Tak apa. Tak apa saya rasa takut. Boleh Datuk Seri? Boleh. Tak ada masalah. Kita biasa-biasa je. Biasa-biasa Biasa saya interview tetamu sebelum ni, saya rasa macam biasa je. Malam ni saya rasa takut sikit. Tak ada apa, kita relax. Kita relax je? Okey. Baik Datuk Seri. Saya tahu Datuk Seri dah banyak pergi podcast dan juga kebanyakan orang tahulah cerita tentang apa yang Datuk Seri buat. Dan Datuk Seri ni memang dikenalilah di negeri Pahang ni sebagai seorang pemimpin. Tapi Datuk Seri, sebelum saya masuk soalan-soalan tu, saya nak pergi soalan peribadi sikit. Boleh Datuk Seri? InsyaAllah, kita cuba. Kita cuba. Jangan dalam Jangan dalam sangat. Sebab sebenarnya podcast kita ni ditonton oleh anak-anak muda juga. Ya. Jadi selain daripada orang mengenali Datuk Seri di pentas dakwah, di pentas kepimpinan kerajaan negeri Pahang, boleh kita tahu tak, sebagai di sebalik Datuk Seri yang saya sebut tadi lah, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pemimpin yang besar di negeri Pahang ini, apa perkara yang orang tak tahu berkaitan dengan Datuk Seri ni yang Datuk Seri boleh kongsi? Maksudnya orang tak berapa tahu lagi ni. Podcast ni lah yang first yang Datuk Seri bagi tahu. Sila Datuk Seri. Okey. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya ni tidak ada benda yang unik. Oh gitu, okey. Dan tak ada benda yang canggihnya pada saya. Apa yang orang nampak pada saya yang zahir ini, itulah sebenarnya saya. Okay. Dulu, kini dan selama-lamanya. Okay. Saya adalah Said Ibrahim, budak kampung.
lahir di kampung Bukit Sedin. Kampung Bukit Sedin tu sekarang ni di bawah JKK Datuk Sarip. Dulu waktu saya dilahirkan di kampung Bukit Sedin, dia di bawah JKK Kampung Kuala Tekal. Jadi apa namanya, waktu saya dilahirkan, kampung tu ayah saya seorang je duduk di situ. Belum ada siapa-siapa lagi. Oh gitu? Artinya memang di dalam, di tengah-tengah kawasan kampung yang pendalaman dan bersendirian. Saya dibesarkan dalam keadaan, maknanya kawan pun tak ramai. Sebab saya tak ada orang kiri kanan. Oh, awal-awal tu di kampung tu? Di era akhir 60-an, 67, 68, 69, 70, sampailah tahun 75, tak ada siapa. Saya bersendiri je. Okey. Duduk di kampung Bukit Sedin. Yang adanya, apa namanya, orang yang lalu lalang dekat rumah je, itu je. Yang tumpang lalu, itulah saya jadikan kawan. Kalau orang tua lah. Kalau budak-budak lah. Kalau orang dewasa lah. Yang nasib lah. Jadi maknanya saya budak kampung. Tak ada apa yang istimewanya. Ya. Okey. Oh, saya tertarik tu Sri. Oh, maksudnya awal-awal di kampung tu tak ada keluarga lain lagi. Maksudnya tak banyak lagi. Ya, dia begini. Kampung saya tu, ayah saya ni, dia buat rumah tu di luar daripada kampung asal. Kampung asal kami di kampung Kuala Tekal, tepi sungai. Tapi ayah saya tak ada tanah di situ. Kebetulan dia ada tanah di kampung Bukit Sedin, Datuk Sarip Ahmad tu. Jadi dia buka tebang hutan sendiri. Dia buat rumah sendiri dan dia bercocok tanam sendiri dan dia bina keluarga dia sendiri di situ. Oh, faham. Jadi kami hidup macam bersendiri. Tapi ayah saya dia ada paya tanam padi di kampung Tekal. Dia berulang-alik lah. Ya. Baik. Tapi Datuk Seri sebut Datuk Seri orang kampung Ya, saya orang kampung. sama dengan saya lah Datuk. Ya. Baik, Datuk Seri. Di sebalik kehebatan Datuk Seri dari sudut tadi kita ada sembang sikit berkaitan dengan yalah kalau kita tengok dari sudut komunikasi sebagai contoh, Datuk Seri ni orang kenal lah. Orang kenal dari sudut bercakap spontan, hebat dalam berkata-kata juga, dan dari sudut kepimpinan pun begitu juga. Boleh ke Datuk Seri sebut siapa di sebalik kehebatan Datuk Seri tu? Apa di sebalik tu ada di belakang? Kita ni mana boleh hidup seorang. Betul lah, saya tadi lahir bersendiri di sini. Tapi kita hidup tu mesti dibentuk. Sudah tentulah semua orang yang pertama sekali mak bapak dia. Tapi ayah saya ni yang uniknya, dia akan didik anak-anak dia. Tiap-tiap pagi dia mesti pergi kuliah ke kita orang. Oh, okey. Di sinilah dia motivasikan kita untuk berdikari, untuk tekun, untuk membina kehidupan, berani ke hadapan, dan mesti buat sesuatu untuk keluarga, untuk masyarakat, berbakti. Itu sentiasa ditanamkan di dalam benak kepala kita, sanubari kita, setiap kali dia memberi pesanan. Di samping dia celahkan dengan hadis-hadis, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, dan juga cerita orang tua dulu-dulu yang disyaratkan di dalam benak pemikiran kita dan jiwa raga kita. Inilah yang menyebabkan kita bersemangat untuk membina kehidupan. Setelah itu, guru-guru kita yang membantu kita, mendidik kita, memberi ruang untuk kita menyambung kehidupan kita di dalam bentuk pembelajaran. Saya tidaklah bagus sangat dalam pembelajaran, tapi saya sabar dan saya tekun. Tidak cerdik, tetapi saya sabar dan tekun. Saya ada kemahuan. Kawan-kawan saya setengahnya pergi ke Kolej Islam. Faham? Kolej Islam Kelang. Pergi ke universiti. Bahkan ada yang ditawar sampai ke Kuwait. Sedangkan masih lagi di tingkatan 3. Oh, okey. Di Khairiah. Dalam hati kita pun membuat-buat nak macam tu, tapi tak lepas. Macam kawan-kawan kita yang lain tu, yang berupaya, yang berdaya tinggi, dia punya dia punya IQ dia di dalam mencapai pembelajaran. Kita ni sebab mungkin pendedahan tu kurang, duduk jauh. Kawan-kawan kita tu dia duduk di Bandar Temerloh. Mungkin pendedahan tu lebih banyak. Jadi kita pun susah sikit. Orang susah kan, orang kampung.
Jadi benda-benda itu mungkin menyebabkan pendedahan itu kurang. Tapi Alhamdulillah, yang ada pada saya pada ketika itu, kemahuan yang tinggi dan kesabaran. Walaupun susah, walaupun perit. Apa sebab saya kata saya susah? Contoh, saya tak nak ceritalah banyak. Sekolah rendah. Kalau ada kelas tambahan, orang-orang lain balik, saya tak balik. Sebab kalau balik, belanja. Kalau nak pergi semula, takut tak sempat. Sebab belanja lagi, taman bas. Oh, maksud Datuk Seri, habis tu terus je? Back. Oh. Duduk di sekolah, tanpa ada bekal. Oh. Tanpa ada bekal, tunggulah sampai petang. Nasiblah kalau kawan kita ajak pergi ke rumah, dapatlah tumpang makan nasi. Saya ingat lagi kawan-kawan saya yang berjasa ajak pergi tumpang. Saya boleh sebut nama. Orang Terenggeng, contohnya Sabri. Zulkifli sekarang ni jadi pengurus dekat estate, Sungai Tekad Estate. Ada Rusli Singah, orang kampung Sekoh. Ada kawan-kawan yang Masya Allah dia simpati kita, dia ajak singgah rumah dia. Duduk. Itulah kita dapat sikit. Tapi tak jadikan itu sebagai alasan. Kemudian sekolah menengah. Tingkatan 5 waktu itu nak bayar SPM mesti nak bayar RM10 satu subjek. RM10 satu subjek, okey. Kita ambil berapa subjek? 8 subjek, katakan 9 subjek. 80, Berarti 90. kita kena ada RM90. Ayah saya tahu ayah saya siapa. Saya tak nak membebankan dia. Jadi saya minta cuti dengan pengetua guru besar waktu itu, Ustaz Abu Samah. Saya minta cuti, nak balik. Waktu itu cuti 2 minggu kan. 2 minggu tu ada cuti. Tapi dia dah istihad. Budak tingkatan 5 tak boleh balik cuti. Oh, sebab dekat SPM mesti ambil kelas tambahan. Saya minta dikecualikan. Dia tak bagi. Sebab mesti semua ikut kelas tambahan. Nak untuk SPM kan. Ustaz Abu Samah kata tak boleh balik. Awak tak dapat ke sumbangan daripada kerajaan negeri melalui ASPA? Ada ditawarkan untuk budak tingkatan 5 bayar peperiksaan. Tak ada, kelas saya seorang je dapat waktu itu saya. Tak boleh macam tu. Kita cuba ikhtiar. Diikhtiarkan semua satu kelas dapat punca daripada peristiwa tu. Saya pun dapat. Jadi tak baliklah. Maknanya saya nak beritahu di situ, saya hadapi selama 6 tahun peralihan sampai tingkatan 5, tiap-tiap kali cuti saya pasti pergi kerja ke ladang-ladang, kebun untuk membantu ayah saya menoreh getah ke, tanam pokok sawit ke dan sebagainya untuk menampung keluarga kan. Sampailah tingkatan 6. Benda itu susah, berat sebenarnya. Tapi waktu itu tak ada rasa susah. Sekarang ni baru kita terfikir, ya Allah. Susahnya dulu Ya, susahnya dulu. Ya. Panjang-panjang Datuk Seri sebut tadi, saya dapat tangkap yang pertama ayah yang membentuk Datuk Seri yang sekarang. Yang kedua guru. Yang kedua guru. Ada lagi. Selepas tu saya pergi ke Mesir. Saya pergi ke Mesir dalam keadaan saya susah. Okey. Saya paksa diri saya pergi. Hanya ada tambang kapal terbang. Waktu itu RM800 saya bayar. Pergi naik Turki A. Singgah di Istanbul. Transit 13 jam, bayangkan. Kita tak reti bahasa Arab pun bukan pasir lagi. Bahasa Inggeris pun tak tentu arah. Bahasa Turki jauhlah sekali. Tapi Alhamdulillah, kita sampai ke Cairo dengan selamat. Di Cairo saya dijaga dan dibantu oleh ayah angkat saya. Okey. Ayah angkat saya inilah yang mendidik saya. Mengajar saya bahasa Arab dengan baik. Mengajar saya ilmu agama, baca kitab ni. Dan dia bantu saya kenalkan dengan tokoh-tokoh ulama yang besar di Mesir itu, sehingga saya dapat rasa sekelumit daripada manfaat ilmu itu, tidak sebesar yang dia miliki, dapat sekelumit dan saya rasa nikmat tu. Oh, Alhamdulillah. Tapi Datuk Seri sebut tentang pembelajaran kan. Saya tengok Datuk Seri punya kitab banyak lah. Kitab. Dari sudut tu Datuk Seri ni memang suka membaca lah.
Kalau Itulah tadi. melihat dari sudut tu lah. Itu tadi guru saya tadi yang di Mesir tadi, Profesor Dr. Aqil Mahdali tu, dia ajar saya minat kepada buku. Selain daripada ayah saya dulu pun suka membaca. Okey. Tiap-tiap hari dia balik kerja, dia tak akan berehat, dia akan membaca sampai asar. Oh, macam tu. Tiap-tiap hari. Kita tengok benda yang dia buat tu dah jadi terlatih dalam mindset kita. Sampai ke Mesir pula kita tengok ayah angkat kita tu yang menjaga kita pun begitu juga. Dia lagi ulat bukunya. Di rumah dia tu saya tidur di celah-celah buku. Banyaknya buku Banyaknya buku. Sampai ke siling. Kalau pergi ke rumah dia sekarang di Kedah. Rumah dia tu 2 tingkat, di atas di bawah semuanya kitab sampai ke dapur. Cerita pun orang tak percaya, tapi semua buku. Dan dia manfaatkan buku tu. Bukan sekadar perhiasan. Dia guna buku tu. Sehingga daripada buku tu terzahirnya beberapa penulisan puluhan dan ratusan kitab yang dia zahirkan. Tentang ilmu-ilmu percambahan yang terbaru dia buat kan, untuk manfaat orang ramai. Saya pun tiru sikit lah. Saya tak ada lah banyak sangat. Antara yang terbaru, saya Rempah Ratus Kehidupan. Saya ada tulis. Nama buku ke? Rempah Ratus Kehidupan. Oh, benda tu boleh dapat ke? Belum? Masih manuskrip di dalam iPad saya. Okey. Yang bakal dicetak terdekat, Mencari Anugerah Ilahi. Mencari Anugerah Ilahi. Ini bakal dicetak terdekat. Dan dah saya bersyukur buku tu ada komentar-komentar yang positif dan juga pandangan-pandangan yang menarik daripada beberapa orang tokoh ilmuwan di negara kita seperti Dr. Lokman, bekas Mufti Wilayah, Datuk Dr. Noh Gadut, bekas Mufti Johor, Datuk Dr. Abdul Rahman, bekas Mufti Pahang dan Mufti Terengganu sekarang, dan juga bekas Timbalan Mufti Melaka, dan juga ramailah tokoh-tokoh ilmuwan, Ustaz Zul Ramli yang telah dia dapat buku tu, dia berikan macam komentar lah. Okey. Tapi belum boleh dapat lagi. Maksudnya kalau orang luar yang tengah tengok ni, InsyaAllah akan datang Dan kita ada terjemah juga buku Wasailul Usul fi Syama'il Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu Jalan Mengenal Kesempurnaannya Rasulullah. Dan kita ada lagi satu buku, Jalan Menuju Kepada Allah, Adab Sulukul Murid, dan pun dah terjemah. Ya. Alhamdulillah. Tapi betul lah Tuan Sri, saya bercakap depan Tuan Sri ni. Sebab bila saya masuk tempat dia, saya tahu banyaknya buku. Dan bagi orang, pandangan saya lah, bila saya tengok macam tu, rajin membaca ni. Kalau orang biasa-biasa macam saya ni, mungkin tak sebanyak tu lah. Jadi daripada membaca tu lah, dikeluarkan dari sudut penerbitan tulisan. Tulisan, ucapan. Ucapan betul. Kita boleh sentuh pasal ucapan sikit, boleh ke? Boleh ke? Okey. Pasal ucapan ni, bukan semua orang boleh, Datuk Seri. Maksud saya, bukan semua orang boleh bercakap spontan dengan baik. Dan Datuk Seri adalah salah seorang yang itu. Maksud saya, kalaulah Datuk Seri boleh bercakap pada orang luar yang sedang menonton podcast kita, macam mana boleh ke situ? Adakah dari sudut latihan ataupun pembacaan yang menyebabkan kalau kita nak komunikasi ni, bagi ucapan tu kita boleh spontan dengan baik tu? Saya pun tak berapa erti nak klarifikasikan punca-punca orang boleh bercakap ni kan. Tapi kalau ditanya untuk diri saya tengok arwah ayah saya pun begitu. Okey. Dia bila-bila masa je kalau minta untuk dia bercakap, kalau dia fikirkan perlu dan dia tahu benda yang orang minta cakap tu, dia akan bercakap. Dan dia tidak akan bercakap kalau benda yang dia tak tahu. Dan dia tak pernah rasa malu untuk kata tak tahu kalau benda yang dia tak tahu. Okey. Begitu juga ayah angkat saya ni tadi. Hampir sama. Dia memang kalau duduknya dia banyak membaca, kurang bercakap. Tapi dia tidak pernah malu untuk bercakap. Okey. Dan bila-bila masa pun, depan-depan siapa pun dia akan bercakap. Saya tengok daripada dia orang ni, dia tidak akan membohongi diri dia dan membohongi orang. Dia akan hanya cakap apa yang dia tahu. Dan bila dia tahu, dia tak ada segan silu untuk menyampaikan apa yang dia tahu jika perlu diberitahu. Faham.
Jadi benda itulah yang ada pada diri saya juga. Saya akan bercakap apa yang saya tahu dan jangan suruh saya cakap benda yang saya tak tahu. Okey. Saya akan cakap saya tak tahu. Sebab apa namanya, mustahil saya boleh cakap benda yang saya tak tahu. Kadang-kadang ada orang dia paksa juga diri dia untuk cakap benda yang dia tak tahu. Akhirnya jadi lakonan. Hidup kita ni jangan berlakon. Kita mesti realistik. Jangan terlalu kita nak buat benda yang aneh-aneh sampai kita berlakon. Mesti real. Artinya apa? Kalau duduk di tengah panas, di tengah matahari mesti panas. Betul. Kalau duduk di tengah hujan, kita mesti cakap dia tu basah. Basah, ya. Kalau lapar, mesti makan. Ya. Mengantuk, mesti tidur. Itu je. Realistik. Real. Saya kurang beriman dengan benda-benda yang aneh-aneh. Saya tak akan bercakap benda yang luar daripada jangkaan. Tapi betul Tok Sri, sebab kadang-kadang orang ni bila ada orang bertanya kita, kadang-kadang kalau aku tak jawab ni malu ni. Jadi dia bercakap juga. Kan, Dia paksa diri dia. Dia paksa diri dia. Mungkin dia tak tahu pun benda tu. Tapi lagi-lagilah di khalayak kan. Bila ada orang, payahlah saya rasa, payahlah Tok Sri kalau macam orang tanya kita cakap aku ni sebenarnya tak tahu. Saya rasa benda tu payahlah. Dan apa yang Datuk Seri sebut tadi betul lah. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Maksudnya kalaulah kita ni realistik, bercakap apa yang kita tahu je, larilah daripada lakonan. Maksudnya kita realistik je lah. Yalah. Baik Datuk Seri, kita beralih sikit. Tadi Datuk Seri cerita tentang ayah, tentang guru. Jadi saya rasa penonton kat luar sana dah tahu sedikit perjalanan apa yang di sebalik Datuk Seri sendiri. Saya sengaja tarik ke sini Tok Seri supaya orang melihat yang sebelum ni orang melihat Datuk Seri berada di pentas dengan bercakapnya, Datuk Seri sebagai pendakwah, Datuk Seri sebagai orang yang memimpin kerajaan, dan saya sengaja sedikit tarik ke sini supaya orang melihat ke belakang. Terbentuknya seseorang tu dia bukan je boleh magic, tetapi adanya ayah, adanya guru kan. Adanya orang yang mendidik kita daripada awal dengan baik. Maka terjadilah kita macam ni. Okey, baik. Datuk Seri, saya nak berubah sikit soalannya. Berkaitan dengan faham first, Datuk Seri. Ini laungan yang saya rasa sekarang ni kerap sangat dengar. Saya rasa pergi mana-mana pun kalau contohlah ni, contoh Datuk Seri, jom kita menggambar, faham first. Contoh. Ataupun bila ada apa-apa program, faham first. Boleh Datuk Seri terangkan sikit lah. Sebab saya rasa bukan semua orang tahulah. Walaupun dah ramai orang tahu, mungkin ada yang belum tahu tu apa berkaitan dengan faham first. Dia sebenarnya faham first ni adalah cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kita. Datuk Seri Diraja Haji Wan Rusdi Wan Ismail. Apa sebab tercetus idea dia nak membawa satu syiar ataupun namanya kata-kata faham first itu sehingga diterima ramai. Puncanya kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri ingin membawa rakyat di negeri Pahang ini menjiwai dia itu adalah orang Pahang. Dan Pahang ini ada sesuatu yang boleh diberikan bukan saja untuk rakyat negeri Pahang, bahkan kepada orang di luar sana. Contohnya bercakap je lah. Bercakap. Kalau kita tengok orang lain, dia tak segan nak kehadapankan bahasa logat diorang. Kalau dia menyanyi dengan logat bahasa negeri dia. Betul. Orang Negeri Sembilan dengan Negeri Sembilannya, orang Terengganu dengan Terengganunya, orang Kelantan dengan Kelantannya, orang Kedah dengan Kedah. Kita jarang dengar orang Pahang ingin menampilkan kepahangannya. Betul tu sih. Betul lah. Dia macam ada mengenepikan diri begitu. Sedangkan kita banyak produk-produk Pahang yang boleh kita kehadapankan. Dari sudut pendidikan. Kita terkehadapan, tengok je. Semenjak kita memperkenalkan Pahang First ni, termotivasi anak-anak kita. Pendidikan kita terkehadapan. Budak-budak tahfiz terkehadapan. Pendidikan sekolah menengah agama pun dah memuncak naik. Betul. Ini motivasi yang nak dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kemudian itu, dari segi budaya. Budaya Pahang First. Budaya yang ada di negeri Pahang ni. Sebenarnya kita mempunyai budaya yang sangat indah, yang boleh dikedepankan dan diketengahkan.
yang juga menjadi contoh dan tauladan kepada orang lain. Santunan, adab beraja, adab berkeluarga, bernikah kahwin, berkenduri kenara, gotong royong. Kita sampai malu nak sebut kita menyeraya. Sorry, kita apa? Menyeraya, seraya. Oh, sudah. Itu bahasa orang Pahang. Kita lebih suka sebut bekwah. Oh, okey. Orang Pahang tahu bekwah. Padahal bekwah itu logat orang lain. Kita lebih suka sebut rewang. Rewang bukan orang Pahang. Betul-betul. Orang Pahang menyeraya. Saya kena tu. Saya kena dia. Ya, orang Pahang dia sebut menyeraya. Menyaya? Seraya. Saya jemputlah awak ke rumah saya minggu depan nak seraya. Nak buat bansai, nak buat balai, nak buat sabak, nak buat tempat jamuan. Seraya. Maksud seraya ni kita minta orang nak bergotong royong buat bantu kerja beramai-ramai. Ya, faham. Tapi benda itu seolah-olah dah tenggelam kerana orang Pahang sendiri seolah-olah rasa segan dengan apa yang ada pada dia. Dia gunalah bekwah. Dia gunalah merewang. Yang tak ada kena-mengena dengan datuk nenek kita orang Pahang. Faham. Sungguh apa? Ya. Jadi benda ini yang amat berhormat Menteri Besar nak tonjolkan bahawasanya kita orang Pahang perlu ada jati diri kita sendiri untuk kedapan dalam sudut ekonomi. Apa yang boleh kita buat? Kita nak dahulukan Pahang kita. Kita mempunyai sumber-sumber yang banyak. Alhamdulillah, melalui slogan motivasi Pahang First, kita tengok jabatan-jabatan kerajaan mula meluak-luak naik sehingga pendapatan negeri dah 3-4 tahun berturut-turut menaik, memuncak. Okey, alhamdulillah. Apa maknanya ni? Maknanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah berjaya membawa satu slogan yang menaikkan semangat rakyat negeri Pahang untuk membawa cita rasa yang diingini oleh Kebahuduli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Nilai orang Pahang itu sendiri. Itu maksudnya. Begitu juga kalau ditanya dari segi agama, apa Pahang First? Pahang First dari segi agama, kita nak menampilkan keagamaan kita. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang mewujudkan perhubungan dengan Universiti Al-Azhar. Sehingga Syekhul Azhar sendiri menerima kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Berapa Menteri Besar berjaya berjumpa dengan Syekhul Azhar semenjak akhir-akhir ini. Tapi Syekhul Azhar sambut Yang Amat Berhormat Menteri Besar di lobi pejabat dia. Bawa terus ke bilik dia. Duduk bersama. Ketika negeri lain 5 tahun lepas, waktu Covid itu, tidak dapat kelulusan untuk pergi ke Mesir, tetapi budak kita diberi kebenaran. Oh, alhamdulillah. Dengan Morocco, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang pergi jumpa sendiri dengan Menteri Agama, Menteri Wakaf dia, sehingga kan kita mendapat kepercayaan menjadikan negeri Pahang berjaya menghantar anak-anak kita ke Morocco dengan tajaan Kerajaan Morocco, MarGB itu sendiri. Kerajaan Morocco yang taja? Taja. Oh, okey. Tapi dia orang yang akan temuduga anak kita. Alhamdulillah dia temuduga. Anak-anak yang ditemuduga itu seorang pun tak ditolak. 5 orang, 5 diterima. Kerana keupayaan budak kita itu. Dari mana datang ni? Melalui slogan Pahang First untuk meninggikan siar agama Islam tu di negeri Pahang. Banyak lagi lah. Alhamdulillah. Sebab jangan tanya. Bermaksud Pahang First tu kita nak menonjolkan Pahang tu yang pertama. Yang pertama. Dari sudut bahasa. Semula tadi seraya apa tadi? Itu iyalah. Adat resam kita. Adat resam, budaya kita. Ekonomi, pendidikan. Ya. Betul lah, betul. Bila Tok Seri sebut tadi, barulah saya sedar sikit, Tok Seri. Sedar tu bukan apa. Macam tadilah. Ada negeri-negeri yang dia berbangga tentang bahasa dia. Ya, tak salah dia. Tak salah dia. Tapi kita kadang-kadang malu nak bercakap. Ya. Saya kena ubah tu. Baik, Tok Seri. Bermaksud kita fahamlah tentang Pahang First ni. Dan mudah-mudahan apa yang kita bawa sekarang ni dah bagus dah. Cuma saya nak tambah dari sudut agama tadi. Ya. Dari sudut agama. Dari sudut kita memperkasakan agama dalam era pentadbiran Datuk Seri ni lah. Apa yang telah dibuat untuk memperkasakan agama itu sendiri? Kalau kita tengok slogan Pahang First tu, trust daripada berapa belas trust tu, trust yang pertama
memastikan institusi agama, raja dan anak bangsa Melayu ni terus dijunjung tinggi. Terus yang pertama tu. Jadi agama tu macam mana? Maksudnya kita nak memastikan institusi agama ini mampu berjalan dengan keupayaan yang semaksimum mungkin. Okey. Dan dia tidak boleh diganggu gugat. Sebab itulah perkara yang pertama sekali, selain daripada slogan itu, kita membuat trust, benteng-benteng kepada nilai agama itu sendiri. Apa benteng tu? Di waktu ini tidak ada lain yang akan membentengi negeri kita ataupun agama kita itu adalah dengan enactment undang-undang yang akan menjadi protect kepada agama kita itu, menjadi benteng kepada agama kita. Sebab itulah alhamdulillah berkat naungan kebawduli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sangat aktif dari sudut ini, sehingga kita berjaya membentangkan sebanyak 16 RUU, rang undang-undang. 16 RUU di Dewan Undangan Negeri, sehingga berjaya mendapat kelulusan menjadikan dia enactment. Ini bukan satu perkara yang mudah. Sebab yang pertama sekali contohnya pentadbiran Islam. Bagaimana kita nak meyakinkan ahli Dewan? Mula kita terpaksa menyediakan kertas itu. Kertas itu disediakan oleh jabatan kuasa yang terdiri daripada pakar-pakar di dalam syariah, yang pakar dalam bidang undang-undang sivil dan juga pakar-pakar dalam bidang akademik dan juga pentadbiran. Kita satukan, bengkelkan sehingga dapat mengubah satu kertas yang harmoni, yang lengkap, tersusun. Kemudian kita kena bentang pula di dalam Majlis Agama Islam Pahang. Kemudian kita terpaksa bentang pula di dalam mesyuarat Exco. Itu pun masih senang lagi. Yang lebih kritikal, kita kena bentang di dalam Dewan Negeri. Dalam Dewan Negeri itu kita ada pelbagai rupa pemikiran, ideologi, pahaman dan latar belakang ahli-ahli Dewan yang mempunyai dasar dan kehendak masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, ketika kertas itu dibentang dan diamanahkan kepada saya membentangnya, alhamdulillah kita berjaya meyakinkan ahli Dewan sehingga benda itu diterima dengan sebulat suara. Alhamdulillah. Begitu juga undang-undang jenayah syariah. Begitu juga undang-undang pemindahan agama selain daripada Islam, penyebaran agama selain daripada Islam, undang-undang wakaf, keluarga Islam, tarikat. Ada 16 semua. Jadi benda ini kita dah bentang dan telah mendapat kelulusan Dewan sehingga disahkan dia menjadi enactment kepada kerajaan negeri Pahang. Maknanya dia menjadi tiang-tiang pagar yang kukuh untuk membentengi agama kita di negeri Pahang. Kalau tak ada benda ini, maknanya kita tak boleh nak buat jabatan agama, kita tak boleh buat jabatan mufti, kita tak boleh nak buat jabatan pendakwa syar'i, kita tak boleh nak buat jabatan mahkamah syariah. Ini bukan saja kita berjaya mewujudkan agensi-agensi ini, tapi kita berjaya memperkasakan, kalau sebut jabatan mahkamah syariah, kita ada mercu tanda daripada pejabatnya, dan juga ada organisasi pentadbirannya daripada 4 peringkat. Mula daripada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah sehinggalah mahkamah rayuan. Maknanya cukup lengkap. Dan bukan hanya ada nama je, ada pegawai yang duduk di dalam tu. Dengan dia punya kedudukannya sama taraf dengan mahkamah sivil. Begitu juga kita dari sudut jabatan agama dan juga jabatan pendakwa syar'i dan juga jabatan mufti. Perkara ini telah berjaya kita bina. Kalau dulu dia hanya sebagai satu unit je di bawah Jabatan Agama Islam Pahang. Bahkan kita berjaya menjadikan Majlis Agama Islam Pahang itu independen. Tak boleh diganggu gugat. Ini institusi yang menaungi di bawah kebawduli Tuanku untuk memastikan agensi agama ini berjalan dengan sempurna untuk dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, bagi memastikan institusi agama ini dapat berjalan, disediakan peruntukan yang khusus. Kita bersyukur kepada Allah SWT, selain daripada jabatan SUK dan pejabat menteri besar,
adalah merupakan agensi yang terbesar. Dia punya bajet disediakan untuk tahunan kerana dia nak menyediakan gaji, pembangunan, infra dan sebagainya. Agensi kedua yang terbesar adalah Jabatan Agama Islam Pahang. Betul. Institusi agama. Betul. Disediakan peruntukan. Jadi kalau kita buat je enactment, buat je agensi tapi tak disediakan pelincinya, macam mana dia nak jalan? Alhamdulillah kita ada tu. Sebab itu kita boleh menggerakkan sekarang ni 19 buah sekolah agama. Kita boleh menggerakkan 14 buah pejabat agama Islam daerah. Kita boleh menggerakkan 30 buah masjid daerah. Dan sebuah masjid negeri. Kita boleh membantu sebanyak 650 buah masjid karya. Kita juga boleh membantu pergerakan brigade dakwah, pergerakan guru-guru takmir, pergerakan guru-guru kafar. Semua ini hasil daripada kombinasi di antara kerajaan negeri, jabatan agama, bahkan dibantu sikit sebanyak oleh kerajaan persekutuan. Alhamdulillah. Ya. Maksudnya panjang-panjang Datuk Seri sebut tadi, banyak benda dah sebenarnya kerajaan buat kan? Ya. Untuk memperkasakan syiar Islam Di negeri Pahang. Betul. Dan yelah, saya rasa kalau orang tak ambil tahu, dia tetaplah tak tahu. Betul. Kalau dia nak tahu ataupun yelah, orang yang sedang menonton podcast ni ataupun orang di luar sana yang nak ambil tahu, saya rasa dia boleh tahu je semua apa yang Datuk Seri sebut ni kan. Ya. Tapi kalau lah orang tu tak nak ambil tahu, dia tetap rasa macam kenapa Pahang ni pinggirkan agama dan sebagainya. Ya, sedangkan pelbagai benda yang Datuk Seri sebut tadi adalah semata-mata untuk memperkasakan agama di negeri Pahang. Baik Tok Seri, saya nak masuk, saya nak sulam sikit boleh? Boleh. Saya nak sulam ke soalan peribadi pula. Boleh. boleh. Boleh Tok Seri? Boleh. Bismillah. Kena baik. bina air tu. Sila. Sila Tok Seri. Tak apa, terus kan? Sila. Okey, baik. Baik Tok Seri. Soalan ni saya sekadar tanya Tok Seri. Saya nak dengar juga jawapan apa sebenarnya Tok Seri nak sebut. Kalaulah diberi cuti 1 hari kepada Datuk Seri, yang Datuk Seri hari ni tak ada apa-apa kerja dari sudut protokolnya, Datuk Seri relax lah hari ni. Sebab saya faham Datuk Seri banyak kerja dan sebagainya. Tiba-tiba katalah Datuk Seri hari ni relax, tak ada apa kerja. Apa yang Datuk Seri teringin nak buat? Saya sebenarnya saya tak faham maksud cuti bagi saya. Sebab bila saya diberi ruang untuk tak ada jadual lah, contohnya saya akan cari orang. Cari orang. Saya cari orang. Kita ada apa ni? Itu masalah saya. Saya pun tanya, kenapa aku sampai begitu sekali? Sepatutnya duduk je lah di rumah kan. Rehat, relax ke kan. Ataupun kalau saya tak jumpa orang, saya akan tulis buku. Oh gitu. Saya akan tulis buku. Saya akan menulis. Ataupun kalau saya penat menulis, saya akan cari guru. Untuk saya ambil manfaat daripada guru saya. Kalau ada di tempat itu, guru yang boleh saya mengambil manfaat. Faham. Jadi mungkin erti cuti itu bagi umur saya ni lah, dan peringkat saya, begitulah terjemahannya. Okey. Waktu saya remaja dulu, saya seronok main bola. Saya suka main bola. Dan saya akan berada di padang bola. Saya suka main. Saya memang suka. Masa sekolah Masa sekolah. Pemain bola juga Saya bukan pemain bola, saya suka main bola. Okay. Saya tak ada masuk tim. Okay. Tak pernah terpilih jadi tim sekolah rendah ke sekolah menengah ke sekolah. Sampai ke Mesir, saya tak mampu main bola. Sebab cuaca dia berbeza. Okey, faham. Kalau berlari mudah penat. Terlalu panas sangat, kalau sejuk sangat, kalau panas sangat. Okey. Jadi akhirnya dah lupa pasal bola. Lama sangat terenggang dengan jiwa main tu. Akhirnya duduk dengan jiwa sentiasa dengan suasana di Mesir tu, dah belajar, lupa. Belajar, berkhidmat, berbakti. Saya duduk di Mesir bukan belajar je. Saya buat kerja tadi kan, penolong pegawai Yayasan Pahang. Lama juga tu tak? Oh, saya itu seronok cerita tu. Saya dulu mula lantik di Persatuan Pelajar Mesir untuk menjadi
pengurusi hal ehwal rumah, perumah Okey. dan kebajikan. Jadi bantulah budak cari rumah, buat kerja-kerja kebajikan ni kan. Jadi kebetulan ke bawah dulu almarhum Sultan Ahmad Shah datang ke Mesir. Kita sembahkan ke tuanku rumah Pahang rosak. Tuanku berkenan beri duit $5,000. Oh, banyak. Dia belanjakan kita. Kita baiki rumah Pahang. Okey. Ada 4 apartmen. Dan selesai. Itu pun ada cerita sebenarnya. Setengah kita membuat rumah Pahang tu, Yayasan Pahang beli 4 building. Okey. Ada 4 imarah. Satu imarah tu 6 tingkat. Satu tingkat ada 3 apartmen. Ui, banyak. 3 kali 6, 18. Apartmen kali dengan 4. Maknanya kita ada lebih kurang berapa? 67 rasa tak salahnya apartmen. Itu Yayasan Pahang? Yayasan Pahang beli. Tetapi Yayasan Pahang waktu itu belum ada pegawai lagi di Mesir. Datuk Sadiq Samsudin masa itu dia pengurus besar Yayasan Pahang. Saya awak tengoklah rumah Pahang tu. Saya sebab pengurusi biro perumahan tu tadi. Saya buat komitmen sepenuhnya. Buat renovation, carikan pemaju, gantikan perabot, siap. Siap. Sehinggalah ke bawah duli Tengku Mahkota Pahang berangkat meresmikan. Waktu dia nak berangkat tu, tuanku nak berangkat tu, rumah Pahang ni tadi yang hak lama ni tadi saya masih lagi dalam membaikan. Ada satu tak beres, 3 dah beres. Satu tu saya cat dia longkar. Saya cat dia longkar. Saya dah susah hati. Ini nanti kalau tuanku datang dia tengok, nanti dia kata apa kan? Kawan-kawan pun dah tengok lain macam ke kita. Ingat kita main-main agaknya. Akhirnya saya pergi jumpa kontraktor yang buat rumah Pahang baru tu. Okey. Saya tak pernah ambil 1 sen pun. Tak pernah saya markup ke pakat dengan dia. Sebab kita tak pandai buat kerja gitu. Kita memang suruh dia bantu. Kita nak rumah Pahang selesai dan kita dapat duduk dengan selesa. Itulah kali pertama saya buka mulut. Saya kata saya ada benda nak minta tolong. Raja saya nak datang, rumah Pahang lama ni tak siap lagi. Okey. Kita ada 4 buah, 3 buah dah siap, yang sebuah ni gagal. Saya buat sendiri. Dia datang tengok, saya pun tunjuk. Dia kata, tak apa Ibrahim. Ma takhaf. Ana tahta amrak. Kullu syai' i'tabir yantaha. Semua benda beres anggap kan. Saya buat. Become. Maknanya berapa kosnya? Dia kata, bil balas, free of charge, kata dia. Oh, saya pun berbunga-bunga lah hati saya. Senang hati. Dia buat 2 hari je beres. Siap. Tak ada dah berlaku benda yang saya hadapi tu. Kita ni bukan tukang. Tak, kita student, belajar. Tapi nak jimat duit tuanku yang beri $5,000 tu, kita buat sendiri. Ternyata terinaya kita dengan kesilapan kita, kegagalan kita buat kerja tu. Oh, faham. Faham tak? Tapi Alhamdulillah Tuhan tolong kita. Ada orang Mesir tu apa? Yang tolong sanggup bantu kita. Jadi apa nama, kita bersyukur. Cerita Mesir banyaklah pula kalau nak berapa cerita. tahun tu? Saya lama duduk Mesir. Saya duduk di Mesir sepatutnya 3 tahun 5 bulan je. Okey. Itu kalau standard untuk tu. Tapi saya menjangkau sampai 7 tahun. Oh. Puncanya sibuk dengan kerja-kerja kebajikan tadi. Buat rumah Pahang, buat rumah Pahang lama, buat rumah Pahang baru. Lepas tu orang datang saya sambut jadi PRO dia orang apa pelayan dia orang kan. Jadi kita apa, tapi bagus juga. Saya banyak dapat belajar bahasa Arab dengan orang Arab. Guru saya bukan Syekh Azhar tu je. Syabak guru saya, Nahas guru saya, apa namanya, Kahrabai guru saya, tukang buat apa tanah tu, bilik air ni, dia panggil Syabak. Jadi guru. Plumber. Yang Kahrabai, apa elektrikal ni, pun jadi guru saya. Sebab kita tanya dia, ini benda dia akan tunjuk kita. Kan? Saya tahu tu fuse apa. Apa wasir yang duduk dalam skru tu apa dia panggil. Skru pula apa. Penyambung pintu apa. Semua insya-Allah. Kalau nak jadi tukang bolehlah ke Mesir. Ada pengalaman tu? Ada pengalaman. 7 tahun tak saya sana. 7 tahun.
Patut Datuk Seri kata, lepas makan ni kena yang panah ni. Sebab dah biasa. Sebab dah biasa. Baik Datuk Seri, sebelum saya masuk soalan tu balik, sikit lagi kalau saya boleh tanya berkaitan dengan Datuk Seri lalui sekarang adalah ialah dari sudut memegang kepimpinan negeri Pahang ni. Saya pasti tekanan tu tinggilah. Kan? Tekanan tu tinggilah daripada pelbagai pihak ni. Mungkin Datuk Seri boleh kongsilah dengan semua penonton kita ni. Datuk Seri ada tak cara mengawal tekanan ataupun emosi? Katakanlah Datuk Seri menghadapi satu masalah, kan? Masalah negeri Pahang besar. Jadi Datuk Seri kata, wah hari ni rasa macam tekanan lah sikit. Pelbagai tekanan daripada orang sini orang sana. Ada tak tip ataupun benda yang saya boleh ambil lah, ataupun penonton yang boleh ambil? Oh, rupanya Datuk Seri guna cara macam ni untuk menghadapi. Ada tak gitu? Ini semua orang hadapi. Kita hidup ni, realiti yang kita akan lalui, ada masa kita di bawah, ada masa kita di atas. Ada masa kita senang, ada masa kita susah. Ini realiti. Kalau saya tak jadi esko pun, kalau saya jadi orang biasa pun, saya akan hadapi benda yang sama. Betul. Susah dan senang. Di bawah dan di atas. Benda itu akan dihadapi. Jangan kita jadikan kesulitan itu sebagai perkara yang menyebabkan kita tersumbat. Tak boleh nak bergerak. Faham. Tak boleh begitu. Sebab awak duduk di mana pun tetap ada masalah. Ya. Mustahil. Awak jadi menteri ke? Hatta jadi raja sekalipun. Tetap ada masalah. Tetap ada masalah. Awak jadi rakyat ke? Tetap ada masalah. Kalau awak boleh berfikiran macam itu, awak tahu bahawasanya awak kena hadapi juga. Suka tak suka. Faham. Itu secara rasional. Faham. Secara nilai agamanya, kita ingatlah pesanan Tuhan, pesanan Nabi. Kan Nabi kata, ajaban li amaril mu'min. Saya pelik umat saya ni yang beriman. Iza asabahu khaira syakar. Kalau dia dapat senang, dia boleh ke bersyukur. Wa iza asabahu syarra sabar. Kalau dia ditimpa kesulitan, dia boleh ke bersabar. No. Bila kita ingat benda itu, lega lah. Faham. Kita menjadi manusia yang dikagumi oleh Nabi. Amda lagi. Orang lantak ke dia lah. Suka nak suruh orang kita tunggu suka orang kepada kita, mustahil. Betul. Mungkin pagi tadi orang boleh suka ke kita, tengah hari sekarang dia boleh jadi tak suka. Betul. Ini kita kena faham, kena terima dengan realiti kemanusiaan. Kita jangan jadikan benda itu sebagai masalah dan problem yang menyebabkan kita tak boleh nak melangkah, nak berhidup. Susahlah. Ini yang berlaku sekarang ni kebanyakannya. Dia jadikan masalah itu sebagai benda yang membebankan dia. Akhirnya dia stres, dia stroke, dan akhirnya dia merosakkan diri dia sendiri. Betul. Merana. Maksudnya kesimpulannya kembali pada agama. Ya. Betul. Ya. Sebabnya, ialah Allah Ta'ala pun dah sebut kan, dengan ingat pada Allah Ta'ala tu hati jadi tenang. Ya. Betul lah Datuk Seri sebut tadi, kita berada di mana pun tekanan tetap ada. Ya. Masalah tetap ada. Dan satu perkara lagi kena ingat, jangan ingat waktu kita relax dan tenang dan senang itu bererti kita tak ada itu bukan masalah. Mungkin itu lagi besar masalah untuk kita. Di akhirat nanti. Okey. Dan yang kita anggapkan masalah pula ni tadi, susah, payah, rupanya itulah kebahagiaan kita di akhirat nanti. Betul. Kita kena ada fikiran macam tu. Betul. Kalau kita semua anggap, wah inilah problem ini aku tak tahan ni. Fed up lah, sudahlah lepas ni tak nak. Tak boleh gitu. Okey, saya pegang kata Datuk Seri tu. Maksudnya mungkin apa yang kita rasa susah, itulah benda baik kat sana. Ya. Dan mungkin kita rasa benda tu senang dan mungkin benda tu tak baik kat sana. Quran yang cakap tu bukan saya. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Betul. Quran yang ajar kita begitu. Ya. Saya cuma memindah saja. Baik Datuk Seri. Saya rasa semua yang menonton malam ni dapatlah sesuatu
yang boleh dipegang. Okey, Tok Sri, saya nak beralih soalan pada generasi muda lah. Dan kita pun di Jaib sekarang ni buat podcast sebab mungkin Datuk Seri pun tahu podcast ni sekarang ni tengah naik, trending juga, dan anak-anak muda pun suka tengok Datuk Seri berkaitan podcast ni. Dan mungkin di malam ni juga pun, waktu siaran ni pun ramai juga anak muda yang tengok. Dari sudut Datuk Seri melihat anak muda lah sekarang ni, mungkin Datuk Seri boleh bagi nasihat, pandangan, silakan, berkaitan dengan anak muda ni. Apa namanya, orang muda, dia apa namanya, generasi akan datang. Okey. Orang yang generasi sekarang, dia akan pergi meninggalkan generasi yang lepas. Okey, baik, baik. Jadi bila kita nak jadi generasi yang akan datang, kita kena faham, kita mungkin suasana, rupa kita benda yang baharu, yang tak ada hari semalam. Okey. Tetapi bumi dan langit yang kita pijak sebenarnya yang sama. Okey. Yang sama. Tak ada beza. Jadi jangan kita terlalu gairah untuk mencari benda yang terlalu unik dan pelik, sehingga kita lupa kita berpijak di bumi yang nyata. Oh, faham. Di bumi yang nyata. Jangan terlalu gairah kepada sesuatu benda yang ajaib, yang nak cari benda yang unik, dan nak cari benda yang impossible, sehingga kita sanggup membezakan diri kita dengan generasi yang lain. Oh, okey, faham. Sedangkan realiti kita sama. Kita tetap manusia. Manusia itu manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia tetap manusia. Bermula daripada situ dan berkesudahan kepada situ. Jadi walaupun kita generasi muda, kita namakanlah Gen Z ke, kita namalah apa lagi dengan jenama-jenama yang kita suka namakan, tetapi kita tetap manusia yang realitinya kita akan menerima benda yang sama. Faham. Apakah kita sebagai generasi yang berbeza, bila disebabkan perbezaan generasi itu, maka kita makan jadi lapar? Okey. Ataupun kita mandi jadi tak basah? Okey. Ataupun kita tidur jadi tak lelap? Mana mungkin? Dia tetap sama. Dia tetap sama. Kita tetap berpijak di bumi yang sama. Kita boleh berubah cara berjalan, menggerakkan perjalanan kita, cara membawakan pemakaian kita, cara membawakan kehidupan kita, tetapi kita tetap realiti untuk mengimarahkan dan membangunkan kemanusiaan kita di atas muka bumi ini. Benda itu kita kena jaga. Kena faham, kita itu adalah manusia dan kena kenal tentang kemanusiaan kita itu tadi. Jangan sampai kita jadi manusia yang melampaui, sehingga kononnya nak jadi manusia kemalaikatan, ataupun nak jadi manusia kebinatangan, ataupun nak jadi manusia keiblisan. Tak boleh. Tak boleh. Jangan keluar daripada realiti kemanusiaan. Faham. Maknanya kita duduk di dalam satu ruang lingkup Circle yang sama. Circle yang sama. Ya. Dia tak boleh pergi jauh sini, dia tak boleh pergi ke sini sangat. Ya, ya. Pusing-pusing dia ke situ lah. Ya, situlah. Ya. Saya bukan nak mengongkong. Okey. Saya bukan nak mengongkong. Saya bukan kontra kepada perubahan. Okay. Kita perlu berubah. Saya dulu duduk di sini, berbanding dengan waktu dulu, saya mandi air perigi. Betul? Betul? Sekarang ni saya cerita ke anak saya pun dia tak faham mandi air perigi itu macam mana. Jangankan cucu saya. Betul? Itu perubahan. Tetapi jangan disebabkan saya tadi, oleh kerana saya dah mandi air paip, bererti saya nak mengubahkan sikap kemanusiaan saya itu menjadi sifat yang lain pula. Saya menyepikan diri daripada orang. Saya meninggalkan masyarakat. Saya menyepikan diri saya daripada mak ayah saya. Saya menyepikan diri saya daripada kawan-kawan saya. Saya menidakkan lingkungan kemasyarakatan kerana nak buat special untuk cara hidup saya. Tak boleh. Betul. Tak boleh.
Tapi ini yang kita sedang hadapi dan susah kita nak beri faham benda ni. Faham. Baik, saya rasa dalam maksudnya Tok Sri, Ya. kita berada di ruangan yang sama, kan? Di kawasan yang sama, bermaksud jangan pergi jauh sangatlah. Dia duduk di, yalah, bukan tak boleh berubah, tapi janganlah macam Tok Sri sebut tadi, kadang-kadang dia Jangan nak pelik sangat. Jangan pelik sangat. Ya. Jangan pelik sangat. Bukan tak beri pergi ke bulan. Silakan. Bukan tak beri turun ke laut. Silakan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tu an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Tuhan berikan, Tuhan izin. Awak nak buat perubahan, awak nak membina kemajuan dan tamadun. Bahkan Tuhan kata inna wa la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah satu kaum itu sendiri, membina perubahan, anjakan. Tuhan beri ruang, Tuhan beri saranan, tetapi di atas batasan kemanusiaan. Okey. Jangan tinggalkan kemanusiaan kita tu tadi, realiti. Hari ni manusia nak makan manusia. Tengok apa yang berlaku di Israel. Tengok, orang dulu kata hanya bola saja yang boleh menyatukan orang. Tengok, bola sepak kelahi. Betul? Main bola sepak pun nak makan orang juga. Nak beragi sempadan tanah pun nak makan orang juga. Ini yang berlaku. Dan banyak lagi lah. Kita tak nak begitu. Faham. Baik Tok Sri. Yalah, sebabnya generasi muda ni, betul lah apa yang Tok Sri sebut tadi, sebab dia mungkin dia tak sama, dan bila tak sama ni kadang-kadang dia mencari benda yang pelik tu pelik sangat. Okay? Kalau kita perasan Tok Sri, di media sosial pun samalah. Kalau benda tu orang ni nak mengejar like, nak mengejar view, nak mengejar followers, kadang-kadang dia buat benda yang terlalu pelik. Sebab dia fikir kalau aku buat benda-benda biasa je, dia tak nampak sangat, ataupun orang tak akan follow dia sangat. Tetapi kalau dia terlalu kalau dia biasa-biasa je, mungkin orang tak follow dia, fikir macam tu maka dia buat benda yang terlalu pelik. Yang aneh. Yang aneh-aneh. Supaya ada orang follow. Ya, ada orang like, ada orang view. Baik Tok Sri, sedar tak sedar kita sejam lah Tok Sri. Sekejap masa. Ya. Okay. Banyak lagi cerita Banyak lagi ceritanya. Kalau ikut soalan banyak lagi tak tanya ni. Ya. Tapi pesanan Tok Sri lah. Kita berada di hujung-hujung podcast ni untuk kali ni. Pesanan Tok Sri lah kepada semua rakyat negeri Pahang ni. Tak kisah dia tua ataupun muda. Mungkin pesanan ni orang yang tengah tengok podcast ni dia boleh pegang lah. Apa yang Tok Sri sebut ni, saya nak pegang lah benda ni. Ya. Sila. Saya tak ada kata-kata hikmat. Saya pun tidak ada mukjizat. Saya bukan orang yang hebat. Tetapi kita ini bersyukur dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu tempat untuk kita berhidup. Tengok kawan-kawan kita di Padang Rohiyah tu. Dia duduk tempat kita. Kita ni dulu orang Kemboja. Kita dah buat dia saudara kita sekarang. Ini orang Rohiyah. Kita tak jadi begitu. Cuba kita imagine kalau kita jadi macam itu. Macam mana? Orang Rohingya macam mana orang buat ke dia sekarang ni? Orang Malaysia semua marah kan? Betul. Semua marah. Bayangkan kita kalau pergi tempat orang. Orang buat gitu. Orang buat gitu. Kita akan, hati kita macam mana? Perasaan kita macam mana? Jadi kita ada negeri. Kita jaga negeri kita. Kita jangan prejudis sangat dan jangan terlalu cemburu kepada keadaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Kita ada raja yang menaungi kita. Kita syukuri. Jangan cemburu disebabkan dia tu raja. Raja dia kena menjadi sebuah institusi yang mampu menaungi kita. Tak bolehlah kita nak suruh raja jadi serupa kita. Dia adalah satu institusi. Tak boleh kita nak rumah kita sendiri nak duduk. Tak bolehlah dia sama besar dengan kita. Ya. Susahlah kita nak berduduk dalam rumah tu. Mesti kita boleh tidur dan berlunjur, baring, makan, minum dalam rumah tu. Sementara lagi raja untuk menaungi kita. Dan kita ada raja yang mempunyai kerajaan.
kerajaan yang mentadbir negeri ni. Dan kita tengok sendiri macam mana kerajaan tu mentadbir kita. Menjaga kebajikan kita, menjaga kebajikan negeri, menjaga kestabilan negeri, menjaga ekonomi negeri. Dia buat tak? Buat. Jadi, kita jaga. Kita pelihara sama-sama benda tu. Kita ada benda yang tak kena, kita boleh beritahu. Tetapi, yang sampai tahap kita mempertikaikan, ini akan merosakkan diri kita sendiri, bukan saja negeri kita. Orang yang Rohingya tu, sebab dia tak dapat nak buat apa-apa dah. Ya. Orang yang Kemboja tu apa sebab dia tak dapat nak buat apa-apa dah. Adakah kita tak mustahil jadi macam tu? Tak mustahil. Betul. Saudara mara kita di dekat Sabah. Yang apa namanya bangsa apa tu? Yang diketuai oleh Kiram tu. Moro. Dia orang tu. Nak kata rakyat Filipina bukan. Nak kata rakyat Indonesia bukan. Nak kata rakyat Malaysia. Bayangkan jadi manusia yang tidak mempunyai identiti. Betul. Bayangkan. Tak tahu nak ke mana. Belajar tak ada. Kita nak tolong dia nak jadi pelajar pun tak boleh. Tidak ada apa authority yang membolehkan kita nak pergi tolong dia mengajar. Nak bantu dia. Nak berubat kalau dia sakit kita nak ubat pun susah. Hanyalah terpaksa kita ubat dia cara kemanusiaan dia. Faham. Nak buat cara kita ni formality tak boleh. Kita di Pahang ni kita bersyukur. Sakit kita boleh pergi berubat, susah-susah sikit pun. Pada orang lain tak boleh langsung. Belajar ada sekolah. Nak berekonomi ada lapangannya melalui agensi-agensi negeri kerajaan, melalui agensi-agensi pusat kerajaan. Kita boleh berekonomi, maksudnya berhidup. Nak beraktiviti, kita ada jabatan-jabatan yang membantu kita. Membantu, bukan mengasas. Kita sendiri kan, kita sendiri kena buat. Nak buat sangkar ikan, kita kena buat. Betul. Takkan pula DO kena pergi buat sangkar ikan dia. Menyulangkan benda tu. Agensi kerjaan hanya membantu. Tetapi ada orang tu tadi, jangankan agensi, negeri pun tak ada. Benda ini kita kena fikir penuh rasional. Jangan sampai kita jadi macam tu. Disebabkan kita nak berebut kuasa ke, nak berebut upaya ekonomi ke dan sebagainya. Itulah ingatan saya untuk diri saya dan semua. Ya. Maksudnya bersyukurlah apa yang kita sedang berjalan itu Seri. Dan jaga, pelihara. Dan jaga, betul. Kadang-kadang mungkin dia tak merasai kesusahan yang dulu orang-orang dulu kot kan. Ya. Maka dia rasa macam apa yang dia lalui ni biasa je. Mungkin dia rasa macam tak apa. Bukan dia rasa tak apa, mungkin dia rasa macam dia buat apa-apa tindakan tu dia tak fikir pun sebab mungkin dia tak melalui kesusahan orang dahulu untuk dapatkan keamanan apa yang kita dapat. Baik Tok Sri, sedar tak sedar sejam lebih Tok Sri. Allah. Bersama dengan Tok Sri pada malam ni. Jadi saya rasa sampai di sini saja, Tok Sri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Jaib, Media Jaib on Air. Podcast Jaib on Air. Podcast Jaib on Air. Ya. Dan terima kasih kepada kru-kru. Dan terima kasih kepada semua yang membantu saya selama ini untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri. Dan terima kasih kepada warga Kerbau yang sentiasa mendampingi saya untuk memastikan misi-misi masyarakat tempatan ini dapat dibawa dengan sebaiknya. Alhamdulillah. Datuk Seri kita tak cerita lagi berkaitan dengan orang asli Ya. Kita buat podcast lain pula. Itu lagi panas tu. Ujung tu nak dengar tu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersiar lagi Datuk Seri. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang berhormat Datuk Seri Haji Said Ibrahim bin Said Ahmad yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Saya rasa banyak benda lah yang kita boleh dapat dan saya pun sengaja tarik-tarik juga Datuk Seri cerita tentang peribadi walaupun Datuk Seri susah nak cerita pasal peribadi tapi saya rasa orang di luar sana perlu tahu jugalah orang yang berada di hadapan pemimpin kita, orang hebat ni kadang-kadang kita melihat bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia dididik dan menerbitkan apa yang dia ada sekarang dan mungkin boleh jadi pengajaran juga pada orang di luar sana. Baik, itu saja pada kali ini podcast kita tak sebut episod 1, 2, 3 tetapi episod khas pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Boleh like, share, komen di ruangan komen. InsyaAllah kita bertemu pada next episode insyaAllah. Wallahualam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.